So SOP kerja, apakah kelayakan kontraktor-kontraktor tersebut? Kita nak tanya sikit. Adakah kontraktor yang buat korek, korekan untuk kumbahan tu sama juga kontraktor tapau sekali dengan yang buat jalan parking space sebelah tu? Tapau sekali ke? Jangan main-main. Dia kalau kau buat kerja jalan, kan, untuk buat paving, road pavement, untuk buat overlaying, kan, untuk buat bill and pave, dia tak sama dengan buat kerja kontraktor yang buat kerja tanam pipe. Tak sama bang. Sebab apa? Sebab bawah tu ada pipeline. Cara dia berbeza. Boleh ke kau pergi dekat atas pipeline buat korekan, lepas tu kau compact pakai bucket? Persoalan tu. Kena jawab tu. Bawah tu ada pipeline. Atas tu kau nak letak pembentungan. Masa kau gali tu, ada dapat kelulusan mapping daripada pihak tertentu. Adakah pihak tertentu tu turun tengok ataupun abaikan saja? Kena ada bukti tu. Jangan main. Hari-hari pertama pun ada kerja katanya, ada saksi, ex-wartawan tu ada saksi, hari pertama pun diorang ada kat situ. Macam mana tu? Pemantauan, siapa yang buat pemantauan waktu tu? Kena fikir tu. Lepas tu kau compact balik korekan tu pakai bucket ke? Jangan main. Setahu saya lah, kalau nak tutup balik korekan pipe gas ni, dia kena letak sikit-sikit, kemudian dia simbah air, dia bagi settlement dulu. Sikit-sikit, dia buat slow. Dia buat slow. Dia tak buat secara macam kau tanam longkang ke, kau tanam kabel ke, tak. Cara dia berbeza. Sebab tu saya cakap, kontraktor yang dipilih itu kena spesifik. Kontraktor yang spesifik untuk kerja-kerja macam tu, terutama di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Bawah tu ada pipeline, atas tu kau nak letak kumbahan punya sistem. Kau compact tu pakai apa? Bucket. Gang. Excavator tu berapa tan? Kemudian pergerakan transport di atas lokasi tu. Boleh ke kau cross sana sini? Sebab sebelah sana diorang ada satu kawasan jalan yang baru diturap. Diorang buat dia buat more parking space. Jadi selalunya pengalaman saya lah dengan kontraktor buat jalan ni, selalunya selepas diorang dah siap jalan baru, diorang tak benarkan dia punya excavator, dia punya backhoe ni lalu atas jalan baru. Kenapa? Sebab jalan tu perlukan curing. Dia ada proses curing dia. Dia tak boleh kau lepas siap tu, dalam masa 2-3 hari kau nyak pakai backhoe, backhoe kau jalan atas tu, excavator kau jalan atas tu, tak boleh. Sebab dia perlukan proses curing. Selalunya pemaju takkan biarkan jalan-jalan baru siap untuk pakai untuk pergerakan kenderaan-kenderaan berat. Diorang akan letak barrier, letak banyak benda lah, kon dan sebagainya, papan amaran dan sebagainya, selalunya. Jadi apabila jalan kat sana dah tutup, dia nak korek kumbahan, macam mana pergerakan excavator ni? Adakah dia lalu atas kawasan yang disebut tu? Kiri, kanan, cross. Kau tahu berapa tan berat dia? Kau tahu berapa tan berat excavator tu? Kedalaman pipeline tu berapa dalam? Ada setengah info dekat berita cakap 1 meter, kemudian ada 5 hingga 6 meter. Mana satu yang betul? Ada setengah tempat tu 1 meter ke? Setengah tempat tu 5 hingga 6 meter ke? Mana satu? Itulah fungsi dia mapping. Kan? Kau kena tengok betul-betul. Penyelenggaraan tu pun mesti ada. Ni saya cakap benda betul. Sebab tu saya cakap, kontraktor ni, kau tak boleh tapau kontraktor buat jalan untuk membuat kumbahan, untuk buat air selangor, untuk pipeline, tak boleh. Kepakaran berbeza-beza. Kau tak boleh letak orang sama. Kau tak boleh jadi pemaju yang kata, you sudah buat itu jalan, lepas tu you buat ini kumbahan, ini atas pipeline. Tak boleh macam tu. Pemantauan daripada utility pipeline ada ke? Ini semua benda-benda yang kita kena ambil maklum dan sekurang-kurangnya menjadikan pengajaran. Dan yang terakhir sekali adalah tentang kebertanggungjawaban. Bila berlaku sesuatu, siapa kena tanggungjawab? Ini semua ada dekat dalam permit. Dia ada clause dia. Kalau jadi apa-apa, kau kena tanggungjawab. Siapa yang bertanggungjawab tu? Jadi apa yang saya cakap ni, kita jadikan sebagai ilmu
kan, kita jadikan sebagai pengajaran. Sebab bukan semua orang oil and gas boleh cakap tentang benda ni, dan bukan semua orang yang bekerja dalam road digging, utility boleh cakap pasal benda ni. Dia mesti ada orang yang dua-dua. Mesti tahu dua-dua. Okey? Jadi saya ni bukanlah pakar. Ada yang lebih pakar. Cuma dapatkanlah orang yang tahu apa tu realiti sebenar kerja-kerja kontraktor ni. Terutama yang tak ada pemantauan ni. PBT terbabit tu, minta maaf lah, saya cakap lah. Kalau setakat kau punya open cut trenching dekat kawasan kau pun rabak, kan? Projek-projek air Selangor pun rabak, tak ada pemantauan, jangan cakap lah atas pipeline, bro. Jangan belagak dengan aku pasal pipeline, bro. Kita ada rekod. Okay? Jangan belagak. Nanti Kang, semua keluar nanti. Rekod-rekod kau semua keluar nanti. Okay? Itu saja daripada saya. So, yang lain yang pernah duduk atas, yang ada kawasan perumahan berhampiran dengan pipeline ni, janganlah risau sangat. Kan? Tetapi kena faham. Kenapa diorang letak kawasan tu gazetted area? Kenapa ada pagar? Kenapa ada papan amaran? Kan? Kontraktor-kontraktor dekat luar sana pun saya mohon nak maklum tentang kes ni. Kalau kau nampak papan amaran Gas Malaysia, kan? Kau nak kena buat kerja job situ, tanya balik dengan bos kau. Ni mana kelulusan, kan? Jangan diam, jangan jadi pak angguk. Banyak kontraktor ni buat sebab duit. Payment. Lagi-lagi nak kaya. Dapat job terus buat. Walaupun kawasan tu kawasan pipeline. Benda ni berlaku bukan baru jadi. Dah lama jadi dah. Cuma tak jadi benda yang ngeri tu je. Cuma tak jadi benda yang ngeri tu saja. So ambil pengajaran. Dan kita harap mereka yang telah dipertanggungjawabkan untuk membuat siasatan melakukan dengan penuh integriti.